Simpanan untuk dana pergi umrah. Dana pergi umrah dah ada ke belum? Ataupun tengah kumpul? Ataupun terguna tanpa sedar? Tahu tak ada cara lebih selamat dan kita boleh konsisten buat simpanan untuk dana pergi umrah? Dengan cara kita buat simpanan dalam bentuk emas dan target simpanan emas ni 5 dinar emas yang pertama. 5 dinar ni beratnya 21.25 gram dan nilainya sekarang lebih RM12,600. Nilai ni cukup untuk seorang ataupun berdua untuk tunai ke umrah. Yang bestnya bila mana kita buat simpanan untuk dana pergi umrah ni dalam bentuk emas, nilainya makin lama makin meningkat setiap tahun. Maknanya semakin lama kita simpan emas ni, semakin dekat untuk kita capai dana pergi umrah. Tak perlu risau harga tiket naik ataupun harga package naik sebab nilai emas ni dia turun naik sama. Jadi untuk tuan-puan nak capai 5 dinar emas ni dalam masa tempoh setahun, tuan-puan boleh buka saja akaun emas Gepabligo ni secara percuma dan terus boleh mula buat simpanan dalam bentuk emas ni secara konsisten. Simpan emas ni 1.8 gram emas setiap bulan. Cukup dalam masa tempoh setahun, tuan-puan dah boleh capai 5 dinar emas yang pertama. Ataupun untuk tuan-puan nak kukuhkan simpanan dana pergi umrah tuan-puan lagi 2-3 tahun, tuan-puan boleh alihkan saja duit lebihan tuan-puan tu sebanyak RM12,600 kepada 5 dinar emas yang pertama. Dengan cara ni, simpanan dana pergi umrah tuan-puan tu lebih terjamin dan nilainya makin lama makin kukuh. Jadi untuk tuan-puan nak saya bantu tuan-puan sediakan dana pergi umrah lagi 2-3 tahun dengan simpanan emas, boleh klik sahaja link di bio saya untuk saya bantu. So dapat sesuatu, cek komen, jangan lupa follow.